Pickleball, sukan yang paling cepat berkembang di dunia sekarang ni sebenarnya tercipta secara tak sengaja. Pada musim panas tahun 1965 di Bainbridge Island, Washington, 3 orang ayah, Joel Pritchard, Bill Bell dan Barney McCallum cuma nak hiburkan anak-anak mereka yang bosan. Mereka ada set badminton, tapi shuttlecock pula tak ada. Jadi diorang pakai apa ada je. Diorang guna bola wiffle, rendahkan jaring badminton dan pukul bola tu pakai pedal pingpong. Tak sangka, permainan ringkas tu jadi sangat seronok. Dari main suka-suka, ia berubah jadi permainan yang semua orang nak cuba. Dari halaman rumah, ia mula dimainkan oleh jiran, kemudian satu komuniti dan akhirnya satu negara. Rumours kata nama pickleball datang daripada anjing bernama Pickles yang suka kejar bola time diorang tengah main. Hakikatnya masih menjadi tanda tanya. Mungkin ya, boleh juga bukan. Jadi, bila korang tengok orang beraksi di gelanggang pickleball hari ini, ingatlah, sukan ini bermula hanya kerana kebosanan di halaman rumah dan kini menjadi fenomena sukan terbesar di dunia. Ringkas, tak dirancang, tapi popular seluruh dunia. Korang pernah ke try main sukan ni? Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.